Orang nak maki polis tu hak orang. Saya tak marah. Abang nak marah saya apa? Saya pun tak nak marah. Hak hampa nak marah kami. Itu je. Tapi bukan senang orang nak cakap macam ni. Itu saya kata. Tapi memang dia betul ya. Kalau saya marah saya saman. Tak payah cakap banyak. Saya cakap banyak-banyak buat apa? Bukan style saya cakap banyak-banyak. Salah saya saman. Tapi dah awak tak faham saya terangkan. Kalau tak macam ni, hari-hari kena tahan. Hari ni saya tahan saman. Besok abang jalan, orang saman lagi. Tiap-tiap minggu kena saman. Berapa berapa saman nak bayar? Lebih banyak dulu. Tular di media sosial rakaman video memaparkan situasi seorang anggota polis yang serba salah apabila menahan seorang pemandu kereta. Assalamualaikum. Kereta siapa? Macam orang perempuan ni, Cik. Lesen? Balik mana ni? Balik nak kerja, Cik. Ini PSV. Lesen mati. Ha? Lesen mati. Saman lembut. Lesen mati 2025. Lesen pun apa, saman banyak dah. Ada blacklist tak hidup ni. Dia macam ni lah bang. Kalau selagi abang bawa macam ni, selagi kena saman, selagi tu banyak saman. Sudah ada blacklist yang tu, yang tak dibuat tu. Bawa banyak blacklist. Ada 3 kot blacklist. Bayarlah blacklist. Kalau tak macam ni kena saman, berlambat lagi. Ini rotak insurans mati. Betul ni. Ini pun dah 3 saman saya nak buka dah. Macam mana lagi saya nak tolong dah? Saman dah banyak blacklist ni. Kalau saya lepas ini, besok lain saman. Ni tengok, dah 3 cas dah. Saya pun ada transport ni je untuk pergi kerja. Ha? Ada transport ni satu ni untuk pergi kerja. Yalah. Abang cerita kat saya nak tolong macam mana? Faham maksud saya? Saya faham ni. Hari ni saya lepas abang. Contoh saya lepas abang hari ni. Lesen tak ada, rotek mati, suruh mati. Besok lain saman. Lambat tak saman tu? Apa? Sampai bila polis nak kesian kat abang? Kita bukan tak ada kesian. Tapi kalau selagi abang bawa kereta ni, tak hidup-hidup. Rumah macam mana? Ada Baskin Robin dekat Duru atau City. Yang rotak dengan suruh tak hidup macam apa? Apa duit tak cukup je nak buat. Tapi rotek ni dah lama dah. Berapa lama? 2023 dah. 2023 sampai sekarang 2025. Abang kena usul lah. Takkan saya nak bersarang abang tak syok lah. 2 tahun. Tapi orang rumah dengan saya pun duk tengah cari duit dah je nak pergi duduk rotek ni duit. Saya tadi ada hutang lagi ke? Ada lagi. Ha? Ada lagi 3 tahun 2019. Betul. Sebulan berapa duit? Bulan 613. Macam mana kita nak ambil? Modified dah. Sakan-sakan modified. Sebulan 600 lebih. Rotek tak hidup. Dah 2 tahun. Kalau jadi aksiden, kita jangan kata saya bawa elok-elok. Benda nak jadi. Abang bawa elok-elok, orang lain bawa tak elok, langgar dengan abang. Nak jadi macam mana? Jadi masalah lagi. Ini lesen sebab blacklist. Tak apalah. Dah blacklist ni. Rotek bukan blacklist. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat ini je. Rotek.
Saya tahulah sebab sekarang bila nak buat sangkut dengan kedai, insurans mesti berhati, mesti mahal. NCD dah besar ni. Berapa bulan tak bayar kedai? Kedai bayar bulan tetap bayar ni. Cuma doktor dengan insurans yang tak hidup. Bulan memang kena bayar pun. Bulan kena bayar. Cuma doktor yang tak hidup. Tak bila tak buat ni doktor dengan insurans ni. Kalau abang cakap jatuh saya tak boleh nak terima, jadi jam saya pun. Saya ada masa saya boleh tolong orang, tapi kalau kena macam ni saya pun dah jadi jam dah. Kereta modify asalkan. Bulan-bulan komplit bayar, modify dah tu. Kalau dah boleh berskor, tukar sport rim skor ni ada duit dah tu maksud dia. Bukan kereta ni, saya pun pakai kereta buruk. Ini Myvi baru ni. Tapi lama lagi saya juga tadi tu masa dapat duit papasan ganti askor tu. Saya bukan nak kata saya duit banyak apa, sebab tu saya tak suka nak hutang-hutang. Saya pun pakai semampu saya. Ni tengok macam ni, 600 lebih. Tinggi, bukannya tak tinggi. Masa tu abang tengah ni tak apalah betul. Ini tengok. Long term dia macam mana tengok. Long term dia jadi macam ni lah. Sampai bila abang nak ni? Protect tak ada. Kalau polis tu butuh tak apalah. Kalau dia boleh rajin cek, memang ada keluar. Ni lesen pun dah tak ada dah. Ni kalau lama-lama tak ada lesen, 3 tahun dah tak boleh hidup dah. Lesen. Saya ingat contoh lesen tu contoh lagi nak baru nak buat balik. Tak apalah, saya terpaksa saman ni. Berapa sama ni? Tak tahu tengok saya nak saman apa. Itu kalau asyik kalau asyik kesian dengan abang, besok abang macam tu juga. Kesian lama-lama saya pun jam masih kesian dengan orang, tapi dia orang tak kesian dengan saya payahlah. Nombor pun nampak tu. Nombor pun boleh tunggu kejap ni. Nombor tu pun tak tengok peraturan tu. Kecil. Banyak orang sama ni. Itu saya kata tadi. Kalau saya lepas abang hari ni, contoh dia, orang lain jumpa saman tak? Apa beza dia? Saya sekarang ni bukan masalah. Kita polis tidak sama orang, bukan masalah tu. Saya faham. Saya beritahu dekat abang. Hari ni saya lepas lah kesian dekat abang. Jumpa polis lain saman juga. Maksudnya selagi saman abang banyak tu, kita ni buat ringan saman. Kita tak ada usaha nak bayar saman tu. Kita tahulah sekarang ni struggle. Abang ada 10 saman, blacklist 3, usahakanlah bayar blacklist tu 3. Saman trafik 300, je bukan 3,000. Dia cik, ujung tahun ni ingat, ujung tahun ni dapat ikut nak settle semua ni. Saya bukan cerita nak settle semua. Itu kata abang dengan saya nak settle semua. Kita nak save duit, bayar yang blacklist tu. Boleh lah duk rotek. Abang nak bayar semua nak apa? Kalau bayar semua, contoh dia 2,000, abang nak buang duit 2,000. Sedangkan bayar yang blacklist tu 3 kesalahan tu bawa 900. Kena bijak lah bang. Abang ada 10 saman, lepas tu nanti hujung tahun abang nak bayar 10. Nak buat apa? Sedangkan yang 7 tu tak blacklist lagi. Bayar yang blacklist tu. Baru boleh duk rotek, belum. Ada cakap kena bayar semua je. Polis mana cakap kena bayar semua? Dia cakap kena bayar semua, kalau boleh bayar semua. Lepas tu dia kata nanti yang baru tu dia takkan jadi blacklist kan, bayar settle semua. Polis mana yang cakap? JPJ mana yang cakap? Yang baru ni saya kena Saman tu saman polis ke saman JPJ? Saya kena tahan kat JPJ BKA ni. Dah saya tanya kena saman tu saman polis ke saman JPJ? Apa JPJ yang polis trafik? JPJ saman apa? Apa JDL mati.
JPJ sama lah ya DDL. Boleh bayar satu. Pasal apa nak bayar semua? Saya tak tahu, tak ada peraturan pun nak bayar semua. Dia cakap itu settle semua. Siapa dia cakap tu? Ni saya awak bercakap dengan polis. Saya beritahu lah kat awak. Walaupun saman polis ada 20, yang blacklist tu bayar satu dulu. Kalau blacklist dengan JPJ nak buat hidup apa lesen kena bayar juga kan. Dia cari Dan kalau DPJ dia dia tak cakap apa blacklist tu polis dengan JPJ tu kena settle yang tu kan. Yalah, kalau blacklist di JPJ bayar JPJ. Blacklist di polis bayar di blacklist. Di polis. Ada dua-dua je. Ha? Ada dua. Dah kata tadi 3 kan? Apa polis punya 2, JPJ punya 1. Yalah, bayarlah. Mana-mana dulu 3 tu. Kalau saya dah kata kalau ada 10 saman bukan kena bayar 10 saman. JPJ mana yang cakap, polis mana yang cakap? Apa yang baru ni saya kena tahan dekat itu dia cakap dia kata settle semua. Settle semua tu, settle saman yang blacklist tu. Yang tu pun apa dia saman tu yang dekat apa dekat BTI sini masa on the way balik kerja. Ada pergi pejabat JPJ ke tanya? Belum lagi. Tanyalah. Jangan nak cakap orang. Apa nak dengar cakap orang apa? Ni abang cakap dengan polis. Saya bagi tahu peraturan polis. Saman tu memang wajib bayar semua. Kalau ada duit, kalau tak ada duit bayar yang blacklist, apa masalah? Tak ada polis nak datang rumah ni abang tak bayar 10 saman. Tak ada polis cakap macam tu. Abang yang blacklist 2 bayar blacklist 2 dulu. Besok ada duit bayar lagi. Saya faham macam tu ingat je kena settle. Faham kau kan abang agak-agak dapat lawak dengan saya bang. Tak betul je. Saya faham macam tu ingat. Abang lebih suka dengar cakap orang. Pergilah pejabat JPJ. Sekarang ni saya duit tak ada. Saya nak hidup rotek. Yang mana satu saya nak bayar? Tanyalah dia. Mesti dia kata yang blacklist bayar blacklist dulu. Macam tu juga terapit. Melainkan kalau satu saman tu ada 3 cas, maknanya sekeping tu blacklist, 3 saman kena bayar. Tapi kalau satu je kesalahan, satu je blacklist bayar satu. Dia yang kata kena bayar semua tu kalau satu saman. Kalau macam bayar satu tu kita nak apa duk? Awak dengar saya cakap dulu. Satu saman polis tu macam ni. Saya tahan awak. Saya buka 3 keping, 3 cas. Dalam satu surat saman. 3 kena bayar sekaligus. Melainkan kalau saya kesian kat awak, saya buat sekeping. Awak ada duit bayar sekeping. Itu cara dia. Sebab baru ni kena DJ tu je. Dia buat keluar dua saman kat saya. 2 kesalahan. 2 kesalahan. Kena bayar 2 itulah kalau kata blacklist. Sebab tu saya kata tadi, kalau dia tahan dalam satu surat saman tu dia buka 2 tu kena bayar sebab blacklist. Macam juga saman polis. Satu kertas saman tu dia bubuh 3 cas. Dalam satu kertas saman dia tak boleh bayar satu, kena bayar semua 3 kesalahan. Melainkan kalau dia buka sekeping-sekeping. Awak tak tanya orang apa tak pergi pejabat JPJ tak tanya pun polis. Melabak-labak polis tak mau tanya. Dengar cakap orang cakap. Susahlah. Kita kalau dengar cakap orang sampai bila pun tak habis. Takkan nak jumpa kesian. Saya memang kesian. Bukan saya tak kesian. Kita tahu sekarang struggle nak cari duit. Tapi saya bercakap untuk kebaikan awak. Bukan bila dapat polis, aram jadah polis ni asyik menyaman dia. Bukan tu. Saya bukan style macam tu. Orang nak maki polis tu hak orang. Saya tak marah. Apa nak marah saya bang? Saya pun tak nak marah. Hak apa nak marah kami? Itu je. Tapi bukan senang orang nak cakap macam ni. Itu saya kata. Tapi memang dia betul ya. Kalau saya marah saya saman. Tak payah cakap banyak. Saya cakap banyak-banyak buat apa? Bukan style saya cakap banyak-banyak. Salah saya saman. Tapi dah awak tak faham saya terangkan. Kalau tak macam ni, hari-hari kena tahan. Hari ni saya tahan saman. Besok abang jalan, orang saman lagi. Tiap-tiap minggu kena saman. Berapa lambat saman nak bayar? Lebih banyak dulu. Kita bukan orang kaya. Kena carilah saman tu yang mana blacklist. Kalau ada 10 saman terapit, cari yang blacklist sebenar. Kalau di terapit ada 2, bayar yang blacklist tu 2. JPJ ada 2, bayar JPJ 2. Kalau yang cerita yang apa blacklist tu, saya punya lesen boleh hidup dah kan. Betul tak? Kalau yang 2 trafik tu, satu JPJ, saya settle 3 tu. Boleh lah, pasal apa tak boleh? Abang tak pergi JPJ, tak tanya. JPJ tu yang bayar sikit kan kalau tak bayar sama dia cakap saya tu je, kena settle semua dia cakap. Yang dia bawa keluar saya 2 keping tu. 2 keping tu kena hari yang sama. Kena hari yang sama dia buka 2 cas. Maknanya 2 saman tu blacklist. Memang 2-2 lah kena bayar. Faham?
Kalau masuknya selepas tu abang ada lagi kena saman, yang lain tak tu tak blacklist. Yang itu yang 2 je blacklist, bayar 2. Tu saya kata tadi. Kalau saman trafik ada 10, 7 tu tak blacklist lagi. 3 blacklist, bayarlah 3 tu. Bayar pelan-pelan. Kita dengan cakap orang. Agenda cakap orang tu yang jenis maki orang. Pergilah jawab JPJ dekat je dengan rumah abang. Tanya, saya ada saman macam ni. Saya nak hidup Rotek, berapa yang blacklist? Berapa yang saya perlu bayar? Tak ada JPJ tu kata bayar 10. Kalau saman ada 10, kita bukan orang kaya. Kita kena bayar pelan-pelan. Kalau tak tengok, tak, polis tahan, JPJ tahan. Ni kalau ikut sita ni tau. Tak ada Rotek dengan insurans ni, wajib sita ni. Kenderaan ni tak layak berada di atas jalan raya, kena faham tu. Abang jangan ingat, oh tak ada Rotek, tak ada insurans ni, polis aman. Bukan tu. Kalau ikut saya bawa balik sita tau. Nak tanya JPJ tu, layak tak saya sita kereta abang ni? Tak ada Rotek dengan insurans semua ni, kereta ni tak layak berada atas jalan raya tu tak? Apalah saya buka juga saman ni. Buka. Mari sini bang. Itu termasuk nombor plate tu 4 saman tu. Kalau saya nak buka saman. Abang nak yang mana satu? Nak jumpa polis macam mana lagi? Nak yang paling murah. Nak yang paling murah. Pilih yang paling murah. Lesen mati. Rotek dengan insurans tak ada. Nombor plate. Pilih mana? Nombor plate. Nombor plate. Nombor plate. Ini saya bagi last warning. Saya jumpa lagi, saya sita.